Dondang sayang penghulu lagu, jadi siulan dahulu kala. Dondang sayang penghulu lagu, tiada lama tiada yang baru, kawan ramai. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Tiada lama tiada yang baru, kawan ramai. Seni warisan hai lupa, tidak dilupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Nurliza binti Haji Mak Yamin dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka, dan saya merupakan pensyarah muzik di Jabatan Sains Sosial di IPG Kampus Perempuan Melayu. Baik, saya berusia 49 tahun, bertugas sebagai pensyarah di sini. Saya merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik dan kami memang dari dalam keluarga seni lah. Jadi bila bercerita tentang Dondang Sayang, ia bukanlah satu perkara yang luar biasa, tetapi merupakan satu benda yang menjadi jiwa lah dalam diri kami. Baik, Bonda merupakan orang tokoh seni budaya negeri Melaka, tokoh budaya Melaka pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2024, Bonda telah dianugerahkan sebagai tokoh adat dan budaya Nusantara, dan pada tahun 2025 Bonda mendapat anugerah sebagai tokoh seni adiwarna, juga tokoh harapan seni budaya negeri Melaka. Dan pada tahun 2026 Bonda baru saja mendapat anugerah sekali lagi, tapi dalam anugerah sebagai tokoh tinta aspirasi Ikatan Persuratan Melayu. Jadi bila memegang banyak gelaran sebagai tokoh ini, amanah yang Bonda kena pikul adalah sangat besar sebab kita adalah frontliners budaya di Barisan Harapan. Jadi tanggungjawab dan kerja buat kita kena lebih daripada 200%. Baik, sejarah Dondang Sayang ni, sebenarnya Dondang Sayang ini memang berasal dari negeri Melaka. Kalau kita lihat daripada perkataan dondang dan juga sayang, ia adalah dua perkataan yang membawa maksud yang berbeza. Dondang adalah berdendang lah, maksudnya menyanyi untuk menghiburkan hati, menghilangkan kerisauan, menghilangkan gundah, kan kita akan menyanyi kan. Jadi perkataan sayang pula adalah maksudnya berkasih. Jadi bila gabungkan Dondang Sayang adalah lagu untuk berkasih. Okey, Dondang Sayang ni kalau ikutkan dalam sejarahnya, ia berada dalam kurun ke-15, iaitu ketika zaman Kesultanan Sultan Mansur Shah. Okey, pada zaman Sultan Mansur Shah ni, para pedagang daripada India, daripada China, daripada Arab suka datang ke Melaka sebab pelabuhan Melaka, kalau kita tahu kan, pelabuhan Melaka memang satu pelabuhan yang sangat besar, cantik dan indah. Jadi mereka suka datang ke Melaka untuk berdagang, untuk berjual apa semua kan. Jadi sebagai menghormati tetamu, Sultan Mansur Shah pada kurun ke-15 ini meraihkan para tetamu dengan persembahan Dondang Sayang. Sultan Mansur Shah lihat sambutan daripada rakyat jelata ini sangat memberangsangkan. Jadi Sultan Mansur Shah berfikir kalau benda Dondang Sayang ini disukai dan dicintai oleh masyarakat, apa salahnya kalau kita keluarkan daripada istana. Jadi Dondang Sayang ini dibawa keluar oleh Sultan Mansur Shah dan dikongsi dengan rakyat jelata lah. Jadi kita bertuah sehingga hari ini Dondang Sayang yang berasal daripada istana telah pun dibawa keluar daripada istana untuk dikongsikan dengan masyarakat. Dondang Sayang pada zaman dahulu ia lebih kepada hiburan. Ia lebih kepada penyampaian mesej untuk menegur, untuk menyampaikan nasihat. Ia juga diraihkan dalam majlis-majlis tertentu, majlis perkahwinan, majlis perasmian. Itu pada zaman dahululah. Dengan zaman sekarang pula, Dondang Sayang lebih kepada satu proses pendokumentasian. Maksudnya masyarakat menjadikan Dondang Sayang sebagai satu kesenian warisan yang tidak ketara. Mesti dijaga dan didokumentasikan supaya ia menjadi benda yang mesti dibukukan, didokumentasikan untuk dikongsi kepada generasi-generasi akan datang. Jadi Dondang Sayang itu sekarang ia
sudah mula menjadi kegemaran hampir semua masyarakat yang ada di Melaka khususnya lah. Jadi pandangan bonda begitulah. Donang sayang ini terbagi pada dua lah tadi kan. Satu pada zaman dahulu bersifat lebih dekat dengan masyarakat, dan yang kedua pada zaman sekarang ia lebih kepada berbentuk pendokumentasian benda-benda yang menjadi khazanah warisan. Donang sayang adalah satu kesenian yang kita boleh alami apa sahaja perubahan selagi tidak diganggu sifat aslinya dengan tidak mengubah dia. Sebab itu donang sayang dia disukai sebab pantun yang terhasil dalam usik-mengusik tu mereka boleh terima. Jadi donang sayang memang akan menyatukan semua golongan bangsa disebabkan keindahan seni nyanyian dan juga intipati isi kandungan pantun itu sendiri yang akan merapatkan semua hubungan. Kadang-kadang nak menegur tapi tak sampai hati nak bercakap secara langsung. Jadi mereka menggunakan pantun sebagai elemen untuk merapatkan hubungan, dan lebih cantik lagi pantun tu didonang sayangkan. Contohnya lah, lari-lari si anak kambing, tahu-tahu masuk kepaya. Alangkah untung beristeri sombing. Kalau marah, ketawa aja. Pantun tu nampak lucu, tapi ia lebih menarik kalau dinyanyikan. Lari-lari si anak kambing, tahu-tahu masuk kepaya. Lari-lari si anak kambing, alangkah untung beristeri sombing. Kawan ramai, walau dimarah sahaja, ketawa saja. Alangkah untung beristeri sombing. Kawan ramai, walau dimarah sahaja, ketawa saja. Jadi benda usik-mengusik ni ia menimbulkan rasa terhibur. Jadi pantun yang bersifat global ini dan dinyanyikan pula dalam donang sayang boleh diterima oleh sesiapa saja. Harapan bonda di masa akan datang supaya donang sayang ini akan terus dikenali. Dia ibarat macam mak ayah melahirkan anak-anak. Anak-anak itu dikenali tapi mereka lupa siapa mak bapaknya. Begitu juga dengan donang sayang. Donang sayang ni dia adalah akar lagu. Ia adalah ibu bagi semua lagu-lagu tradisional, semua lagu-lagu irama Malaysia yang ada dekat Malaysia ni. Mereka lebih kenal kepada rentak zapin, mereka kenal rentak inang, mereka kenal rentak joget. Tapi mereka tak kenal mak bapaknya. Jadi benda ini kena usaha yang berterusan, dan bonda harap donang sayang ini ada dalam sukatan pelajaran di peringkat sekolah, di peringkat IPT, di peringkat antarabangsa dan sebagainya lah, ada dalam sukatan pelajaran. Sebenarnya generasi hari ini mereka bukan tak berminat, tetapi mereka kurang ruang dan peluang. Carilah tok guru untuk membantu anda mendapatkan ilmu. InsyaAllah di satu masa nanti kalau kita ada minat, kalau kita ada rasa nak mencuba, nak belajar, ilmu itu akan dapat. Cuma kita bermain dengan masa lah, cepat ataupun lambat. Itu saja. Anak nyonya pakai selendang, bawa mari buah bidara. Anak nyonya pakai selendang, kalau tak pandai berdondang sayang, abang sayang. Jangan mengaku Melaka, orang Melaka. Kalau tak pandai berdondang sayang, kawan ramai. Jangan mengaku Melaka, orang Melaka. Baiklah, Alhamdulillah. Semoga dengan perkongsian kita pada hari ini, bonda harapkan segala ilmu yang ada dapat dipraktiskan. Dan ingatlah, dengan adanya donang sayang, dengan adanya seni, dengan adanya warisan yang ada di negara kita ini, ia akan dapat membentuk jati diri dan memupuk kasih sayang antara satu sama lain. Jangan dipandang susahnya, pandang yang indahnya. Sebab apa? Apa yang ada pada kita sekarang ini adalah satu kesenian yang boleh membentuk jiwa, yang boleh membentuk raga kita. Semoga perkongsian ini donang sayang akan terus mekar dan dapat melestari kepada semua golongan masyarakat, sebab
Tiada yang baru, tiadalah yang lama. Tiada yang lama pun tak adalah yang baru. Jadi semoga anda terus sukses dan perkongsian ini akan dapat manfaatnya. Melebarlah Donang Sayang hingga ke pesada dunia.